bercita-cita nak buat bot sendiri. Sebab kita pernah ada pengalaman dulu dia repair je, masuk kelas kita boleh terus buat bot. Peserta paling muda sekali sekarang ni ada dekat sebelah saya ni. Paling muda sekali. Nama apa? Nama Muhammad Zalik Muzhir. Saya nak interview sikit lah pengalaman dia duduk sini macam mana, dia boleh tahu. Dan saya dengar-dengar dia ni datang dari jauh. Zalik, kenalkan nama dulu, umur berapa dan duduk di mana? Nama Muhammad Zalik Muzhir, umur 18. 18 baru ya? Duduk dekat Singapura. Saya kata dah jauh. Walaupun di sebelah dengan Johor, dia sangat jauh ya. Sebab saya pernah duduk di tepi Johor tu, tengok ke Singapura tu, okey, memang tak akan pergi lah. Okey, macam mana boleh tahu ada kelas ni dan macam mana boleh tiba-tiba dengan dia mari berdua dengan ayah dia, macam mana boleh nak datang ke kelas ni? Tahu Khairul Fiber ni dari TikTok, dari live lah kira-kira. Live lah. Memang minat bot. Minat bot. Ke ada bot sendiri? Belum ada. Belum lagi ya. Minat pancing, minat bot lah. Lepas tu rasa nak belajar. Saya pun dapat tahu daripada Khairul Fiber ni ada buat kelas. Ada buat kelas. So, memang dah tahu belajar nak. Kononnya nak buat bot sendiri lah sekarang ni. Bercita-cita nak buat bot sendiri. Sebab kita pernah ada pengalaman dulu dia repair je, masuk kelas kita boleh terus buat bot. Mana tahu Zalik dengan ayah boleh buat satu bot impian sendiri kan, kita tak tahu. Dalam video kita boleh cover bau dia macam ni, bau ni. Tapi kalau kita tak mari sini tak tahu macam mana bau dia.